Potong apa? Lemon. Tak apa, saya akan potong. Okey. Sekejap. Oh, nak tahu rempah dia? Last okey, tak ya. Okey, Orang kata too many cook. Spoil the soup. Spoil the broth Nak cakap, ni bukan soup kan? Spoil dia untuk terdiam Assalamualaikum guys. Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih kerana menyaksikan rancangan Memasak Usrah, kolaborasi kami bersama dengan Ashura Paste. Baik, hari ini pula seperti kalau semalam kita bersama dengan Ayah Ibu Zah. Hari ini kita bawa lah anak-anak. Masya Allah. Just kita nak tunjuk usrah ni bukan hanya kumpulan apa usrah kita berbincang agama, tapi usrah sebab family, jauh family juga. Jadi hari ni anak-anak saya tak tahu, belum train lagi. Ni baru first time cuba. I mean diorang dah pernah masak tapi baru pertama kali. This is your first time trying this menu kan? Kita namakan menu ini adalah cheesy rendang sausage. Cheesy rendang sausage. You rasa boleh jadi tak benda ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Betul. Saya rasa insaf Baik, alhamdulillah. Anak saya boleh jadi. Yes. Ya, insyaAllah You makan sausage tak? Makan Do you like cheese? Tak nampak mah, kuali tak nampak. Suka tak? Tak tahu dia belum lagi. Dia Panas belum lagi warm up, Tunggu dia minyak belum panas, warm up, nanti dia akan panas sekali insya-Allah. Okey, baik. Di mana tadi kita dah brief sedikit sebanyak, kita akan siapkan dagingnya dulu. Okey. Jadi daging akan dicampur dengan rendang dengan juga cooking cream. Ni siapa yang nak buat? Antara you three? You boleh buat Okay. So abang take the charge. Boleh ambil minyak dulu. You nak buat apa? Kita nak You on makan dulu. aja, okey? Saya on dulu Saya on dulu. Bismillah, saya on dulu. Bismillah. Taruh sikit-sikit. Dua tangan. Dua tangan. Kuat abang Okey, dah abang. Okey, sikit aja. Okey. Ambil sudutnya. Sudutnya ustaz tengah pegang ustaz. Okey. Okey. Okey, kan? Dah panas Dah panas kan? minyak. Okey, makan sikit ni lah. Okey. Apa dia? Biar dah panas tu. Biar satu orang tu. Okey. Boleh. Baik sikit. Okey. Go. Oh yo. Okey, kemudian kita kasih sedikit masa untuk dia goreng, lepas tu baru kita masuk rempah dia. Betul chef Betul ataupun nak langsung je masuk? Dia Masak masuk dulu, dia kasih dia cepat, panaskan masak sikit. cepat ni Okey. Sementara tu tolong gunting ni. Ni kat belakang pun ada asisten juga. Okey, kita akan masuk mana dulu? Rendang dulu. Dah boleh masuk. Okey, dah boleh masuk Kasih dia letak ustaz. Kasih dia letak ustaz. Half dulu. Okey. Boleh. Dulu. Taruh. Okey, nanti you letak ni cooking cream, okey? You letak cooking cream. dah. Anak ustaz yang kecil letak cooking cream. Okey, boleh. Oh, bau dia dah Bau rendah, semerbak harum ni ustaz Jadi anda cuma perlu daging cincang. Lepas tu bahan-bahan dia adalah daging cincang dengan rempah Ashura rendang. Lepas tu mozzarella cheese, hotdog, roti dan juga cooking Maaf cream. ustaz, lepas tu 3 ustaz. Ya. Oh, nampak dia macam pho. Betul. Ustaz, dia rajin bantu ibu di dapur ya? Sebenarnya mereka semua memang biasa buat kerja dapur lah. Yang keempat tu lah. Yang kecil belum lagi lah. Sebenarnya bukan mereka saja, ustaz pun biasa. Sebab semalam saya nak cuci, ustaz cuci sampai ke sink dia punya tu. Yelah, Ustaz biasalah. minta tisu. Ya, Cakap, biar degil bersih. Saya sampai impress sebab saya tak kisah. Saya biarkan je. Tak apalah. Biar bersih. Anda dah gunakan dapur orang ni kan. Okey, dah. boleh masuk cooking cream. Cooking cream. Berapa banyak ni? Berapa banyak kita masuk? Okey. Berapa? Ambil, taruh half dulu. Taruh kat tengah-tengah. Okey, agak-agak dah half. Okey, thank you. Okey. Wah. Nampak? Cooking cream tuan nampak memberikan kepekatan dia. Tengok tekstur dia sekarang Sudah dah. berbeza Wow, ini bayangkan anda siram di atas roti dan Masya juga sausage dan sausage yang ada mozzarella cheese. Masya Allah. Memang ni orang kata kalau yang sedang saksikan di TikTok ni dia tak dapat bau Betul. Paste Ashura dia bila dah bergaul semua dengan dia punya daging, memang orang kata tu bau dia semerbak harum. Ada orang tanya anak ustaz yang second tu umurnya berapa tahun? Ni berapa tahun ni? 13 years old. 13 tahun bermaksud sec 1. Sec 1. Okey, baik. Cuci lepas tu rasa. Kasih dia rasa. Macam mana? Macam mana abang awak masak? Okey. Sedap. Setelah ini, kalau kita dah habis
masak seperti ni kita dah masukkan daging dia, kita dah masukkan rempah Ashura, rendang dan kita dah taruh cooking cream dia. Kita biar dulu, kita rebus sausage kita dulu. Okey. Ya. Okey, baik. Sausage dia agak tebal. Kalau kita tadi dah cuci tangan, kita tunjukkan pada nampak. Besar Wah, ni bas. kenyang. Nampak? Besar bas lobster saya. Besar bas. Kalau kita kesian dia duduk. Tak apa, nanti bila time makan nanti kita kasih dia rasa makan. Tak apa. Okey. Orang kata too many cook. Spoil the soup. Spoil the broth Nak cakap, ni bukan soup kan? Spoil dia untuk terdiam Sambil-sambil kita tunggu rebus. menantikan dia sedang merebus, mungkin kita wawancara sedikit lah. Boleh. Potong roti. Bagus juga. Potong roti 6 lah, kita buat 6. Baik. Saya potong. Ni potong potong untuk apa? Orang kata potong ni tengah. Okey, kat tengah. Ya. Kita bersama dengan sini. Namanya siapa? Muhammad Nabhan Ustaz Nuzan Muhammad Nabhan. Dan belajar di mana ni? Madrasah Al-Junid dan tahun ke berapa? Dah sek berapa ni? Sek 3 Ada hafalan, ada modul hafalan dan berapa banyak hafalan dah dilakukan sejauh ni? Tengah 3 juz. 3 juz. Okey. Dan apa orang kata tu, kalau tutup mata boleh senang hafal surah apa yang paling panjang yang you dah hafal so far? Tengah hafal Al-Baqarah. Tengah hafal Al-Baqarah. Dah 3 quarter done ke setengah? 3 quarter? Lagi berapa page? Lagi berapa page sahaja? Masya Allah, tabarakallah. Lagi berapa page akan hafal, akan lengkap hafalan Al-Baqarah. Dan kalau kita lihat Ustaz Nuzan, kita kenali beliau sebagai seorang kadi dekat rumah. Daddy macam mana? Panggil apa? Abah ke? Ramanda. Apa? Ramanda. Panggil Ramanda. Apa maksud Ramanda? Ramanda sebenarnya pasal saya punya datuk-datuk keturunan Rama. Jadi dia macam Rama bahasa ni apa? Sanskrit. Rama dia ada Brahmin. Macam gitu-gitu darah. okey. Gitu. Jadi saya punya moyang dipanggil Rama. Jadi saya pun rasa macam orang semua panggil ayah, abah kan. Pada waktu awal-awal dapat anak tu, saya cakap dengan isteri, okeylah, mungkin saya pilih Ramanda lah Jadi dia bahasa Sanskrit yang dah dimelayukan. Jadi saya rasa macam eksklusif lah, anak-anak saya je panggil tu. Betul. Saya tak pernah dengar. Ni pertama kali saya dengar kosakata sedemikian dilakukan. Kalau dapat satu ciri-ciri Ramanda apa? Ramanda. Satu ciri-ciri yang you suka dengan Ramanda. Apakah ciri-ciri? Tahu saya brief dia dulu. Apa ciri-cirinya? Adakah suaranya ke? Adakah dengan lawaknya ke? Adakah dengan kebijaksanaannya ke? Penyayang Contoh satu kualiti penyayang. Apa dia pernah lakukan yang you tengok macam ni adalah kualiti seorang Ramanda yang penyayang? Selalu kalau Ramanda busy, tetap meluangkan masa dengan kita. Masya Allah. Macam buat kita jawab karangan Dia penyayang kerana walaupun Ramanda peminat Tegal, Manchester dan telah pergi Old Trafford, tapi memberikan anaknya untuk sokong kelab mana yang dia nak. You sokong kelab apa? Liverpool. Dia cakap ni. Saya sebenarnya kasih pasal apa? Saya tengok saya tak nak mental dia rasa down kan. Rasa kalah-kalah. Tapi sekarang pun mental down juga. Jadi saya sudah beri keizinan. Tapi apakah Liverpool buat kepada peminatnya? Yang kedua ni namanya siapa? Muhammad Nu'man. Muhammad Nu'man. Kalau tadi ciri-ciri abang dah kongsi, Ramanda paling penyayang. Kalau you pula ciri-ciri Ramanda apa yang you nak kongsi kepada pendengar-pendengar kita ni? Dia punya hardworking. Dia bekerja keras. Apa contoh you tengok Ramanda bekerja keras setiap hari? Macam mana? Tidur lewat. Tidur lewat hari-hari tidur lewat Inilah perjuangan seorang ulama. Wah, saudara sekalian. Banyak perkara yang membelenggu Ramanda kita. Sampai tidur lewat. Kenapa Ustaz tidur lewat, Ustaz? Taklah, selalu saya tunggu semua dah habis, semua anak-anak dah tidur baru saya akan buat kerja saya ke apalah. Selagi orang tidur, kalau boleh saya cuba spend time. Masya Allah. Once dah habis tu baru ada kerja ke, nak baca ke, nak tengok apa ke, selalu selepas mereka dah tidur lena. Okey, dan kita ada sekarang, kita dah tengah membuatkan dan juga boil 6 sausage tebal. Hari ni kita gunakan sausage tebal supaya makan lebih puas. Dah boleh Okay, dah boleh. Matikan? Dah boleh matikan. Yes. Okey, nampak ringkas saja. Sebenarnya kalau orang dah expert kan, satu kali dia dah ada barang semua, dia terus dia terus balik rebus sausage. Kadang-kadang dia tak rebus pun, dia terus goreng pun, dia nak goreng kan. Kemudian ini pun saya rasa daging cincang, rempah dan juga cooking cream. Very fast Bahan-bahannya sangat ringkas dan kita akan rasa nanti
Bagaimana saya akan cuba. Koriander, baik. Siapa boleh potong? Abang potong. Tahu potong? Sebab uncle tak tahu potong. Oh, potong daun je Potong gini-gini, okey? Okey, pisau. Oh, tangan. Okey, cuci tangan ni nampak. Dia lebih pembersih daripada uncle-nya. Yang mana semalam pun saya langsung tak cuci tangan pun. Apa? Dan apa fungsi koriander ni untuk apa? Untuk menambah rasa. Dia kadang-kadang dia ada touch of leaves Oh, sikit. sikit saja. Boleh. Tak apa, koyak sikit tak apa. Okey. Boleh. Pandailah. Okey. Berapa banyak lagi? Okey. Kita koyak sikit tak apa. Macam tu. Okey, biar begitu. Okey, the next one. Okey. Kita buka begini. Yang Buka mereka terus, buka terus. Letak. Biar dia buat. Biar dia buat. Bagus. 6 ban telah pun kita prepare di sebelah hadapan. Baik. Kita cedok sedikit dan kita akan taburkan di sebelah atas. Macam coney dog kan? Ya, kita ini ada kita- rendang sausage with cheese. Cheesy rendang sausage. Memang banyak dia letak Okay. Ni macam kalau buat kedai aku boleh rugi Tapi itulah orang kata tu beza masakan di rumah dan masakan di luar. muai. Masakan di luar kadang-kadang adalah untuk keuntungan Ustaz. Yalah. Kalau makan inilah sebab kita anjurkan masak bersama keluarga, nak letak seberapa banyak pun silakan. Itu kepuasan yang kita dapat bila kita masak bersama dengan keluarga ni. Wow. Okey, dan ini adalah nanti kita akan letak dalam air fryer Ustaz. Yes, last kali kita Kita akan letak air fryer. Tadi ini satu tip air fryer saya bersih sebab saya tak pernah gunakan. Jangan letak langsung ke sebab susah untuk kita bersihkan, jadi saya beli Kita benda taruh. ni. Benda ni ini adalah air fryer punya paper, kita buka, jadi semuanya letak di atas. Dah selesai ni, buang saja, masya-Allah. Terus nampak. terbang. Okey, apa dia punya 200 degrees betul? 200 degree Celsius. Kita akan lebih kurang daripada 200 taruh dalam 180. 180 dan berapa minit 1 minit mungkin kita letak dulu 1-2 minit. Tak apa, nanti kita turn. Kita cuma nak kasih melt dia punya cheese saja. Okey, siapa nak letak dulu? Kita taruh koriander dulu Dan sebelum atau selepas yang paling bagus taruh koriander. Tak kisah. Kita taruh sebelum tapi kalau sebelum masuk kita bakar pun okey juga kan? Okey. Ataupun lepas. Selepas Time. Wow, bismillah. Bismillah. Okey. Kita tak payah pakai tong pasal kita masak sendiri di rumah Kalau untuk jualan memanglah kita pakai tong Okey, dua. Nampak? Okey. Dua saja. Okey, baik. Tunjukkan kepada kamera. Kita dah ada. Okey, step by kita masukkan di dalam. Masukkan. Sebenarnya kalau dah waktu azan, kalau tengok tak sempat ke apa kan, sebenarnya dah boleh terus ngap tak payah taruh baik. cheese satu pun ke dalam pun dah sedap dah sebenarnya. Dan kemudian ni kita sprinkle Kita koriander tengok sikit lah. Kalau Alright. dia terlalu hangus ke apa kan, kita tengok-tengok sikit boleh boleh cabut Okey kot. Tarik je. Tarik je. Okey. Macam dah okey. Rasa dah okey? Macam dah okey Okey. Satu Nukman buat, satu ni nak buat. Okey, nampak dah. Okey, angkat tunjukkan dekat Taruh orang ni. di depan ni. Siapa nak Tangan, letak? Siapa you ambil letak ni. koriander? Masa taruh atas dia gitu. Wow, okay, you sprinkle. Okey, sprinkle sikit. Atas dia. Masya Allah. Kita Alhamdulillah. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua, kita berlima ni tak ada pengalaman memasak langsung. Betul. Dan kita telah pun melakukan hal ini daripada scratch Maksudnya anda yang tak ada pengalaman memasak pun boleh lakukan ia juga. Baik. Okey, kemudian sprinkle some coriander. Sprinkle. Okey. Gini. Tak nak. Okey, ini dia. Ya, ini dia. Wow. Resepi kita sudah siap. Ribuan terima kasih bagi mereka sudi saksikan episod pada kali ini bersama dengan teman-teman kami di Ashura Paste. Ingat, masakan boleh jadi seronok, boleh jadi senang. Walaupun kita berlima ni memang tak masuk dapur punya. Awak lihat macam mana kita pun ambil instruction dan segala instruction untuk masakan hari ini telah pun kami letak di copywriting. Selamat mencuba. Kalau salah pun tak apa, ini kira foolproof lah. Betul, dan kita sebenarnya buat sesi seperti ni menunjukkan bukan hanya kita ni beginner dan sebagainya, tapi menunjukkan bahawa sesi bonding adalah sesi yang bukan hanya kita lihat apabila di masjid, apabila kita bertadarus, itu pasti. Tapi dia boleh kita lakukan di mana saja, termasuk masak dengan anak-anak. Ini adalah satu quality time yang kita boleh saling lakukan. And the best part ni dalam sesi masak ni adalah kita lepas ni makan apa yang telah kita masak bersama-sama di meja makan untuk kita sambung kembali. Thank you kepada semua. Terima kasih dan bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye.
Baik, Assalamualaikum, dan ini adalah episod yang terakhir Ustaz. Dah pejam celik dah pun sampai di penghujung. Belum penghujung Ramadan lagi lah. Penghujung episod bersama Ashura. Betul, dan kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Yang mulia. Macam mana Ramadan Ustaz? Kira ni bohong Ustaz? Biasanya lazimnya kalau awal-awal tu kita dah semangat on the high kan. Dia punya challenge is to be consistent je. Betul. Sebab itu diorang selalu daripada Rejab Syakban dah puasa, dah banyak sunat. Jadi Ramadan is just continuing. Tapi majority kan Ramadan buat kita on the high kan. The challenge is to be consistent sampai akhir Ramadan. Baik, dan untuk kali ini kita dah 3 resepi yang agak intensif Betul. Walaupun nasi ambeng. Saya pun tak pernah terfikir boleh siapkan nasi ambeng. Saya terkejut juga boleh pula nasi ambeng dengan paste tu, dan pula banyak orang kata tu sebenarnya kalau betul-betul kita ikut resepi dia, nasi ambeng tu boleh makan 6 orang. Boleh. Lebih pun boleh. Pasal kan orang makan sikit-sikit dan sebenarnya kita tengok bila kita dah biasa-biasa, dah tahu rempah-rempah, dah pernah masak, lepas tu nampak jadilah kan, macam sukses, satu kejayaan kan. Untuk orang yang ada kat luar sana, boleh masakkan untuk orang lain, boleh masak sendiri, dan boleh jadi sumber ilmu untuk dia buka sebagai jualan lah. Betul. Pasal dia tengok, rupanya boleh jual nasi ambeng lah. Dan saya difahamkan ada penjual-penjual dan pegawai-pegawai di luar sana juga menggunakan Ashura Paste untuk jualan mereka. Tidak hairanlah, malahan beberapa yang sedang saksikan kalau di YouTube, anda pergi di TikTok juga sambil kita live stream, orang cakap saya pun gunakan, baru saya gunakan semalam baru. Ini orang kata tu intergenerational, orang dah biasa menggunakan. Betul, dan kita pun rasa bangga dan happy dengan Ashura Paste ni. Kerana kita tahu perjalanan mereka sikit sebanyak selain daripada mereka bermula daripada bawah, kemudian mereka buat yang terbaik, lepas tu kualiti mereka selalu di mana-mana pun Ashura memang. It's a matter of untuk memperkenalkan lagi kepada semua, untuk mereka cuba sendiri sehingga mereka dah rasakan, once dah rasa mesti diorang akan my favorite brand is Ashura, memang this is the rempah for me. Dan usaha-usaha mereka lah, walaupun saya selalu mereka tak kasih saya cakap, tapi saya cakap juga usaha-usaha mereka dalam menyokong program-program dakwah di Singapura ni. Antaranya apa Ustaz? Kongsi sikit. Antaranya di persatuan-persatuan, madrasah-madrasah, mereka antara orang-orang yang selalu memberikan derma infak untuk melestarikan program-program agama. Itu yang satu kita katakan. Mungkin itu sebab berkat ni. Berkat daripada segi kita penjualan dan berkat dari segi rasa masakan-masakan mereka. Okey, pada hari ini kita akan buat 4 resepi yang berbeza, tapi base dia semua adalah orang kata tu menggunakan chicken breast Ustaz. Ini adalah makanan staple saya hari-hari. Memang dah biasa dah biasa dah. Dan hari ini kita akan buat satu resepi nama dia marinated chicken breast. Marinated chicken breast ni kita hari ini nak buat semua resepi yang ada di dalam beg kuning tu. Maksudnya satu resepinya marinated chicken breast dengan lemak cili padi paste. Satu kita gunakan sambal goreng paste. Satu kita akan gunakan rendang paste. Lagi satu juga ayam percik punya paste. Jadi maknanya kalau awak dah beli satu beg ini, awak nak satu kali masak menggunakan ini boleh, minggu depan yang lain boleh, semua sesuai untuk digunakan bagi menu hari ini. Dan kita akan gunakan 2 chicken breast ini untuk potong 4 lah. So kita akan buat 4 marinade yang berbeza untuk semua. Ustaz pernah makan boiled chicken breast tak Ustaz? Apa? Boiled chicken breast. Maksudnya gini, rebus, makan. Apa? Ustaz tak sedap Ustaz. Tak sedap Ustaz. Saya pernah cuba, saya menyesal. Boiled chicken breast. Selama sebulan saya makan, lepas tu dah kira saya dah jadi gila. Jangan. Saya potong setengah begini. Begini. Ini dah ekstrim. Tak ada. Okey, cuba kita tengok. Okey. Ini cara potong dia. Press gini Baik, Puan Rachel sila. Macam mana Betul Okey, nampak. Kita hari ini gunakan saya belajar, cara potongan yang baru. berbeza. Saya belajar perkara yang baru Ustaz. Selalu kan kita yang tak biasa kan potong-potong kan kita akan potong biasa je kan. Ini kan potong orang yang dah expert. Follow through. Ni namanya follow through. Saya kalau makan burger yang dekat Malaysia ke apa kan, saya suka pasal diorang buka gini, lepas tu taruh rempah, tutup balik. Begitu. Betul. Dia lebih, kalau letak rempah ke apa, dia senang untuk meresap. Dekat dalam. Nampaknya saya dilahirkan memang ada bakat ni Ada. Baiklah. Jadi kita potong macam seolah-olah seperti filet lah. Baik. Yang pertama kita akan gunakan ayam percik. Menunya ayam percik ni of course lah paste dia. Kemudian kita akan gunakan chicken breast seperti biasa. Cuma kalau ayam percik ni
bagusnya pakai yogurt. Tu baru you akan rasa dia punya mixture tu kan. Oi. Kalau yang percik je dah sedap dah. You bakar kan. Ya. Tapi you tambah dengan yogurt. Itu dia punya beza dia. Tambah yogurt dan juga tambah olive oil. Kita ada olive oil. Ada olive oil, ada. Ya. Dan kita gunakan daun ketumbar ataupun coriander leaf. Okey. Alamak, saya ada glove. Saya ada glove, Ustaz. Oh, untuk kita marinate untuk kita mengurutnya. Bau dia So bayangkan kita nampak simple ni, tapi di sebalik ni berapa banyak grinding, berapa banyak rempah ratus kan, berapa banyak benda-benda detail yang kita kena buat. Jadi memang boleh saya suka masak sendiri Ustaz, tapi nak buat sendiri tu you ambil nanti you akan compromise juga. Tak apalah kan. Jadi rasa dia akan turun sikit. Kalau rempah yang dah siap ni, mereka memang dah pack and mereka tak compromise sedikit pun bahan-bahan untuk diasah, untuk ditumbuk. Pasal saya pernah tengok proses pembuatan rempah. Dah pernah tengok Pernah, tapi dekat online lah kan. Proses pembuatan rempah ni bukan senang tau. You kena cari the right quantity. Lepas tu you kena ada R&D. Lepas tu setiap daripada rempah-rempah tu, kalau you mixture lebih kurang ataupun tak buat, dia akan orang akan makan something different. I see. Kalau orang nak buat sendiri tanpa rempah, memang kat luar banyak mak-mak kita semua terror, semua boleh buat sendiri. Cuma dah datang macam ni, dia bukan hanya mempermudahkan, tapi you tak kompromi tentang rasa dia. Pasal mereka buat in bulk kan, dan untuk servis untuk semua orang sebagai satu penjualan. Jadi dia tak kompromi daripada segi rasa juga. Kita akan pakai lebih kurang satu sudu. Kalau awak tengok saya macam teragak-agak, sebenarnya saya menunggu jawapan daripada semua. Itu sebab saya macam kita akan gini, saya menunggu queue berapa banyak. Gini. Boleh. Secukup rasa ni, masak-masak ni macam-macam je. Macam ini adalah cemplang-cemplong Ramadan. Alhamdulillah. Okey, baik. Sikit gini ya. Ya, betul. Satu ni je. Ni satu slice je. Okey, dah boleh. Betul, satu slice. Olive oil. Coriander yang tadi tu masih ada lagi. Ada. Okey, tak apalah ni kita slice saja ya. Kita perlu ke? Perlu slice ke? Sia-sia saya beli blender tak pakai. Okey. Olive oil secukup rasa ke satu teh sudu? Sikit je agak-agak. Baik. Ya. Okey dah. Kau dah expert lah. Dan ini dia. kita mulalah. Ini dia, air tangan ke, air gaul ke, ini dia. air ramas ke, kita pun tak tahu dah ni. Bayangkan ini adalah ayam percik Saya tengok saya dapat bau daripada jauh sudah bau koriander dia dengan bau dia punya rempah dia. Kita akan letakkan marinade ini, marinated chicken ini di dalam satu bekas ni bekas ni lah. Rempah jadi dalam beg ni. Okey. Terus. Baik. Itu dia. Okey, nampak ni. Itu adalah beg yang pertama. You tahu curry pop, you tahu cili kan? Lepas tu terus dia macam you selamkan ayam dia dekat rempah dia. Masya Allah. Lepas ni Boleh buat rendang. Rendang, okey, kita ambil rendang pula. Rendang. Boleh. Okey, cantik. Daun ni. Bezanya Potong halus-halus Bezanya ni bila kita gunakan rendang ni, kalau macam ni memang dah sedap dah. Tapi kalau kita betul-betul nak betul-betul autentik rasa, orang kata ada wangi-wangi dia sempurna, kita taruh apa? Kita taruh daun limau dan daun kunyit. Oh, ni daun kunyit. Ni namanya daun kunyit Okey, jadi kadang-kadang siapa yang memang ada daun limau purut dekat luar pintu kan, tinggal nak ambil petik je, boleh taruh. Kadang-kadang dia work backwards tau. Dia tengok bukan rempah dia ada. Dia tengok aku ada daun ni. Dia kena dengan ni kan. Lagi macam sedap Dia macam makan rendang tapi ada bau-bau tom yum. Kan. Okey, sama juga kita akan gunakan yogurt. Kita gunakan Greek yogurt yang sedang saksikan. Kegunaan dia ni sebenarnya, yogurt tadi Zah dah bilang khasiat dia, tapi saya rasa kegunaan dia ni nak buat kasih ayam dia rasa lebih empuk lebih rasa lebih creamy kot. Creamy, of course lah. Macam orang Melayu santan kan. Ni yogurt. Okey. Kita gaulkan dia sampai sebati. Si dia berbual-bual dengan rempah kan. Tu dia. Patutlah nampak. Baru saya tahu saya beli pisau ni belakang ada macam ni. Tu sebenarnya untuk tu lah orang kata. Itu untuk menitik. Cuma ni atas ni saya takut ni. Atas ni okey lah. Boleh. Memang kuat Boleh. Okey. You bayangkan you marinate semalam dengan daun limau purut dengan serai
Jadi maknanya saya dah boleh nampak rasa zesty tau. Ya. Rendang dia tu ada zest dia sikit. Okey. Kita pergi ke rempah seterusnya Next sambal goreng Zah. Sambal goreng gimana, pula, Wan? baik. Ni. Daun limau saya iris. Daun limau hiris ya. Okey. Koyakkan saya dah. Ni Zah, begini, Ni gini. Okey, sambal goreng pula. Mana penting? Okey, boleh? Mana dia punya plastik ni? Okey. Oh. Satu je ke dua? Satu je. Cukup untuk ini. Cumin powder berapa banyak? Sikit saja. Okey Ustaz. Cakap stop Wah, saya taruh sikit-sikit pasal kalau dah terlebih. Dah, Kurang boleh tambah Lebih susah kita nak kurangkan. Macam faham. Okey. Garlic powder, mari. Garlic powder. Okey. Boleh? Lagi? Oh, lagi. Oh. Kita letak ayam yang telah pun kita potong awal tadi. Dan kita gaulkan ia. Bukan apa nama dia. Ada yang ikut colour juga tau. Okey. Ada warna, diorang kata ada rasa. Selalunya gitu. Okey, nampak ni kita akan marinate. Kasih dia sebati dulu Okey, yang terakhir kita perlukan Yang apa? terakhir kita Ayam akan percik? buat lemak cili padi paste. Fuh. Kebetulan memang saya favourite kan. Okey. Jadi memang kenalah. Kena letak apa? Kita guntingkan dulu. Hari ni. Okey, baik, saya guntingkan dulu lemak cili padi paste. Mana? Okey, dah standby. Okey, Kita boleh letakkan potong lemon. sedikit. Potong apa? Lemon. Tak apa, saya akan potong. Okey. Jap. Oh, nak tahu rempah dia? Last Okey, tak ya lah. Taruh dulu rempah taruh dia. rempah dulu, taruh rempah dulu. lah, Rempah baru dulu. ayam. Baik. Boleh? Oh, Okey. baiklah. Cuma agak-agak je sekarang saja. Bagus. Ya. Kan dah expert nampak? Kan? Dah expert. Yalah, macam nak keluarkan sudu licin, Zat. Betul. Ya. Jadi untuk anda sekalian sebenarnya boleh je taruh macam tadi nak taruh oregano. Kemudian yang dish ni pula nak taruh ni. Tapi ni yang kita rasakan yang sesuai lah yang Baik. Okey, oregano dah bersedia? sikit je. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Tak ada. Konon-konon kita tahu sukatan lah cakap. Okey. Alah kita pun tak tahu juga. Saya teringat kata mak awak. Ya. Kan? Dah makan lemak cili padi. Dia tak cakap lah macam tu. Tapi maksudnya kenalah rasa pedas. Kena kan? rasa pedas. Kena rasa pedas. Dipanggil lemak cili padi for a reason ni kan. Selalunya orang yang minat lemak cili padi mesti orang yang minat pedas kan. Minat juga rasa cili padi. Sebab jarang kita dengar orang komplain lemak cili padi pedas sangat jarang. Selalu orang akan cakap kata lemak cili padi tapi tak rasa cili padi. Tapi yang ni rasa. Baik, ini yang keempat, yang terakhir kami baik, telah pun sediakan untuk mereka yang sedang saksikan di rumah. Ribuan terima kasih dan kita keluarkan kembali yang pertama tadilah. Setelah ayam ni sebati dengan rempah. Sudah. Kita Sudah pakai ni sebati dengan rempah yang telah diberikan iaitu rempah ayam percik. Wow. Oh, Okey, ini dia. Ini dia. Okey. Berapa minit ni? Ni selalunya saya buat 200 darjah Celsius 10 minit lah. Okey, dah selesai. Oh, cantik ah. Cantik. Dah cantik ah. Cantik. Dia nampak macam ikan ni apa? Ikan selar. Ini namanya ayam percik chicken breast. Okey, sudah bersedia? Boleh. Okey, kita akan rasa ini yang dinamakan sebagai marinated chicken breast, ayam percik chicken breast menggunakan rempah Ashura. Saya akan potong sedikit. Kita masak selama, sebab dia punya filet dia agak tipis, 10 minit cukup lah. Dan inilah sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gigit. Kita gigit air bibir. Maknanya sedap sangat. Bayangkan, ini baru marinate selama berapa minit saja. Ya. Kalau kita biarkan Semalaman. sehari, rasa dia akan lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lazimnya ayam percik kalau kita beli di pasaran dekat bazar biasa, mereka letak chicken wing. Basically, I wouldn't say unhealthy part, but lazimnya macam itulah. Ini adalah lean meat. Kalau saya yang ini kira dia menyerap masuk. Tapi sebenarnya pakai chicken wing semua pun saya dapat bayangkan tau. Kalau time barbecue ke apa kan, just dah ada rempah, lepas tu taruh kat chicken wing kan. Saya rasa satu paket tu dah boleh buat untuk berapa banyak. Betul. Untuk jamu ramai. This is good. You bayangkan, you pergi rumah, orang datang rumah you ada rasa ayam percik, ada rasa rendang, ada rasa apa. Jadi orang tengah nak pilih. Diorang yang ni semua kau prepare.
padahal boleh prepare dalam masa yang sangat singkat saja. Di sini kami ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada penonton-penonton kita sebenarnya dengan bulan Ramadan yang sedang menjelang ini. Kita ucapkan semoga Tuhan menerima, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang kita raih, yang kita sedang memburu, dan semoga kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Jadi apabila kita sebutkan Idul Fitri kan kembali kepada fitrah. Kan hari raya kita balik pada fitrah, bersih, suci. Kita dah mohon pengampunan, dah mohon kemaafan daripada Allah. Tapi bagaimana nak betul-betul bersih suci seandainya di antara kita mungkin masih ada perkara-perkara yang tidak dapat maafkan. Jadi kita mengambil kesempatan untuk memohon maaf dalam ketelanjuran kami, dalam kita banyak berbicara sepanjang menjalankan program-program. Niat kami adalah untuk membawa program-program agama sehingga dapat dimanfaatkan dan menjadi amalan yang berterusan juga. Jadi kita sajikan banyak program-program pada bulan Ramadan ni, termasuk sajian jamuan dan makanan kita diselang-selikan dengan nilai-nilai yang baik bersama keluarga, nilai-nilai, nasihat-nasihat. Jadi kalau ada semua diladang betul kalau ada apa-apa kekurangan, ada kekurangan, ada kesalahan, kesilapan, mohon maaf zahir batin, dan moga Allah SWT memberikan kemaafan. Moga setiap jamuan kita yang kita kasih orang, yang kita saji kepada orang, yang kita makan sendiri, berkah, syukur dengan nikmat rezeki yang Allah beri. Antara hikmah kita bila berbuka puasa tu, berdoa, tengok jamuan, tengok makan, rasakan alhamdulillah nikmat. Pasal kita for granted. Kita makan tu macam order balik makan. Tapi kita pause for a moment, lihat rezeki ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan baca bismillah, cakap alhamdulillah, makan sedikit-sedikit. Itu insya-Allah menambah keberkatan. Baik, terima kasih kerana saksikan usrah.sg. Sehingga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.